Anak ni saya fikir tak apalah kita spend sikit-sikit beli makan untuk makanan anak-anak kan. Apa dia nak kita beli apa semua. Cuma bila kita dapat gaji, waktu gaji apa yang patut kita kena buat? Simpan. Sebab tu saya set auto debit untuk beli emas. Waktu gaji memang saya simpan. Lebihan tu saya akan beli. Saya akan top up dalam tabung haji, ASB. Sikit tak apa, yang penting ada. Tapi saya akan bagi keutamaan kepada emas. Sebab apa? Emas ni kita nak beli, kita tahu emas makin mahal. Duit pula tak berapa nak ada kan. Duit pula segan nak timbul kan. Jadi apa kita kena buat? Bila dapat duit, cepat-cepat simpan emas kan? Jangan tunggu, jangan tangguh kan? Orang kita ni suka bertangguh. Dah tahu tapi bertangguh. Buktinya apa? Buktinya ada. Saya ramai orang yang nak simpan emas, lepas tu bertangguh. Lala tak simpan. Lala apa pun tak ada. Barang apa pun tak ada. Simpanan pun tak ada. Simpanan pun tak bertambah. Sebab tu cara dia adalah bila kita dah tahu pasal nak simpan emas, terus mula. Tuan-tuan perempuan yang dah tengok video saya,